Okey guys, saya ada dua benda nak cakap pada hari ini. Yang pertama, tahniah saya ucapkan kepada semua pelabur ASB2 dan juga ASB2 Financing. Anda berhak untuk menikmati dividen yang akan mula dikreditkan ke akaun ASB2 anda bermula esok 1 April 2026. Jadi yang dah buat ASB Financing 2, cukup setahun daripada tahun lepas, anda berhak untuk menikmati dividen RM11,000. Sebabnya dividen yang diumumkan baru ni 5.5%. Jadi tahniah saya ucapkan kepada semua pelabur SB2 Financing. Untuk anda yang mungkin berminat lagi nak buat SB2 Financing, yang dah penuh SB1 Financing, boleh penuhkan SB2 Financing. Boleh DM saya. Nombor saya ada dekat bio, okey? Yang kedua, saya nak maklumkan tentang perubahan limit MyASMB online. Sebelumnya limit pengeluaran melalui MyASMB adalah sebanyak RM2,000 sahaja sebulan ataupun 3 kali transaksi. Tapi baru-baru ini pihak ASMB telah maklumkan perubahan yang mana mereka menaikkan limit daripada RM2,000 menjadi RM5,000 sebulan ataupun 3 kali transaksi. Jadi kepada anda yang mungkin tak sempat nak datang bank ataupun di kaunter-kaunter ejen, boleh membuat pengeluaran duit ASB anda ataupun SB2 anda melalui apps MyASMB, limit sehingga RM5,000 sebulan. Kalau ada yang nak tanya tentang ASB ataupun ASB Financing, boleh DM saya. Nombor saya ada dekat bio. Rate promo 4.05 untuk ASB1 dan juga ASB2 masih berjalan. Nak saya guide macam mana nak dapat keuntungan maksimum dengan ASB dan juga ASB2? Boleh DM saya. Nombor saya ada dekat bio, okey? Selamat Hari Raya sekali. Saya ucapkan kepada semua umat Islam seluruh dunia. Clear dah? Dah, bawah.